Hai, Assalamualaikum. I am Aisyah Humairah binti Muhammad Sujian. Hai, nama saya Dwi Zahira binti Muhammad Fairuz. Oi, korang buat apa ni? Kamera lah. Hai, nama saya Humairah Syamina binti Syarul Izan dan kami dari Semangat. Kami akan menerangkan sains tingkatan 2 bab 3 iaitu nutrisi. Sebelum tu, apa itu maksud nutrisi? Nutrisi adalah proses pengambilan dan penggunaan zat gizi oleh tubuh melalui makanan untuk tenaga, pertumbuhan dan kesihatan yang baik. Terdapat 3 SDG yang kami pilih yang berkaitan dengan tajuk ini, iaitu SDG 2, Zero Hunger. SDG 3, Good Health and Wellbeing. Dan SDG 12, Responsible Consumption and Production. Mari kita pergi ke SDG pertama kita iaitu SDG 2, Zero Hunger ataupun sifar kelaparan. Tujuan SDG ini ialah untuk menamatkan kelaparan menjelang tahun 2030. Salah satu cara untuk melaksanakan SDG 2 ini ialah untuk menangani isu tumbuh sarang kanak-kanak iaitu isu sunting ataupun bantut. Seperti apa yang dilakukan oleh negara Jepun, mereka mengadakan satu program iaitu Sekarang, jom kita tengok SDG 3 pula, iaitu Good Health and Wellbeing yang bermaksud kesihatan yang baik dan kesejahteraan dalam kehidupan. Sebelum tu, cuba korang teka apa yang saya nak sharekan dengan korang pada pagi ini. Betul tu. Sekarang, saya nak share tentang isu malnutrisi yang berlebihan. Malnutrisi yang berlebihan ini boleh menyebabkan peningkatan penyakit kronik ataupun NCD yang bermaksud non-communicable disease. Jadi, antara penyakit non-communicable disease ataupun NCD ini ialah diabetes mellitus, hipertensi dan kolesterol tinggi. Dan penyakit kronik seperti ini telah menyebabkan peningkatan kadar kematian sebanyak 74% di peringkat global. Dan penyakit ini juga disebabkan oleh gaya pemakaian tidak sihat dan juga kurang pergerakan fizikal. Mengikut statistik global, Nauru mencatatkan kadar obesiti yang tertinggi dekat dunia, iaitu melebihi 70%. Tahu tak, Malaysia pun merekodkan kadar obesiti orang dewasa yang tertinggi dekat Asia Tenggara, iaitu 54.5%. Jadi, antara langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kadar obesiti di dunia ialah dengan menjalankan kempen Label Nutri-Grade kepada 4 kelas, iaitu kelas A, B, C dan D. Yang dijalankan di Singapura. Dan juga kempen ini menggalakkan pengurangan ambilan gula dalam minuman. Cuba kita tengok dekat Norway pula. Kalau di Norway, mereka mengenakan bayaran cukai yang tinggi untuk sekat pembelian gula. Dan juga iklan makanan ringan juga dikawal. Dengan menjalankan kempen kurang gula, suku-suku separuh. Suku separuh. Suku pertama ada nasi roti mie cirin. Suku kedua ikan daging ayam kekacangan. separuh buah-buahan, separuh sayuran. Hey 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 hey, hingga sihat semua. Hey 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 hey, sihatan berkualiti. Hey 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 hey, hingga sihat semua. Hey 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 hey, mari semua ikuti suku-suku separuh.
kesirangan makanan yang berlebihan dapat dikurangkan. SDG 2 sudah. SDG 3 pun sudah. Sekarang kita pergi kepada SDG 12, Responsible Consumption and Production. Sebelum tu, mesti korang tertanya-tanya, apalah kaitan benda ni dengan nutrisi? Banyak kaitannya sebenarnya. SDG 12 memfokuskan untuk mengurangkan pembaziran makanan di kawasan kita ini. Kita tengok, Malaysia mencatatkan 31.9 hingga 97.3 kg sampah. Dan yang paling banyak dibazirkan ialah nasi sebanyak 16.7% dan diikuti oleh sayur sebanyak 15.8%. Banyaknya. Kan? Banyak kan? Cuba kita tengok Perancis. Mereka mewajibkan semua pasaraya untuk memberi makanan lebihan kepada orang ramai. Dan Korea Selatan pula mengamalkan sistem pay as you throw. Buang sampah dapat duit. Malaysia patut buat macam ni. Saya dah dapat duit poket. Hihihi. Bukalah mata, luaskan minda. Secara kesimpulannya, SDG dapat membantu kita dalam menyelesaikan pelbagai masalah dalam kehidupan. Selain daripada itu, SDG juga dapat mengurangkan masalah dalam kesihatan, terutamanya dalam kalangan remaja dan anak-anak muda sebagai langkah pencegahan awal. Bak kata pepatah, beletup bulu, biarlah dari rebungnya. That's all from us. Thank you for watching. Ma'assalamah, ilal liqa.